Alright guys, so hari ini saya buat 2 platform kat atas sungai and saya menempatkan 5 influencer kat kanan and 5 orang awam kat kiri yang betul-betul pandai survival, and saya bagi diorang bertahan atas tu. Siapa yang bertahan paling lama, saya isi dalam akuarium ni penuh duit RM1, anggaran dalam RM10,000, dan saya tunggu siapa yang bertahan atas tu paling lama, dia akan bawa balik semua cash yang ada dalam ni. Dan saya tak pilih calang-calang orang. Apa yang saya buat, saya update. Korang tahu persiapan ni 3 bulan. 3 bulan lepas saya dah mula cari peserta. So apa yang kita buat, kita tanya siapa yang nak join. Korang boleh update dekat mana-mana platform korang. Korang update cara korang survival. Dan daripada semua orang yang mohon, saya pilih betul-betul 10 orang yang betul-betul keng skill survival dia, baik dari segi influencer atau orang awam. Dan akhirnya saya betul-betul dapat 10 orang yang sampai menyusahkan saya, sebab diorang ambil masa yang sangat lama. Saya sendiri tak pernah survive selama tu. So siapa yang nak tengok apa semua diorang buat untuk survive kat atas platform, kat tengah air, korang boleh pergi ke aplikasi Merah esok pukul 6 petang.